Bahagian 2 Q&A bab 9 tingkatan 2. Soalan 3. Setiap pagi Shumei berbasikal ke sekolah dari rumahnya melalui pejabat pos. Okey. Jadi let's so rumah ni adalah rumah. Ni adalah rumah Shumei. Yang ini pejabat pos. Dan yang ini pula adalah sekolah. Okey. Jadi jarak dari rumahnya ke pejabat pos, jadi dari ke sini adalah 4 km. Kemudian jarak dari pejabat pos ke sekolah adalah 5 km. Jadi jumlah jarak dari rumah Shumei ke sekolah ialah 9 km. Okey, 4 tambah 5, 9 km. Alright. Now, diberi bahawa jika purata laju basikalnya adalah 18 km sejam, hitung masa dalam minit, ambil perhatian dalam minit, keseluruhan perjalanan Shumei ke sekolah. Okey, jadi di sini kita diberi laju purata. Kalau murid-murid masih ingat, laju purata adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Jumlah masa. Jadi di sini apa yang kita perlu cari ialah jumlah masa dalam minit ya, keseluruhan. Jadi apa kita kena buat? Kita gantikan dulu dalam formula informasi yang kita ada. So laju purata sudah diberi 18 km sejam. Sama dengan jumlah jarak 9 km. Masa tu kita tidak tahu, jadi kita gantikan dengan X. Alright. Okey, sekarang nak selesaikan ini, basically kita kena susun semula formula ini. Jadi X adalah sama dengan 9 km bahagi dengan 18 km sejam. Okey. Jadi kilometer dengan ini sudah cancel, yang ini dengan ini jadi 2. Jadi X adalah bersamaan dengan 1/2 jam atau setengah jam. Tapi jawapan diperlukan dalam minit. Jadi kalau dalam minit, apa yang kita perlu buat ialah X sama dengan 1/2 darab dengan 60 sama dengan 30 minit. So jawapan bagi bahagian A adalah 30 minit. Okay, now let's do bahagian B. Bahagian B, jika Shumei menunggang basikalnya pada pukul 6.40 pagi, pada pukul berapakah dia akan sampai sekolah? Okey, jadi 6.40, okey, tambah dengan 30 minit. Jadi 40 minit tambah 30 minit adalah 70 minit. Ini adalah jam dan minit. Jadi maksimum ialah 60 minit. Jadi kita tolak 60, tinggal 10 di sini. 1 unit bawa ke sini menjadi 7. Jadi masa dia akan sampai sekolah adalah 7.10 pagi.